Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuriani binti Abdul Karim dari Kolej Vocational Kelang ingin membentangkan tajuk inovasi yang bertajuk Situasi, 7 langkah menjawab soalan KBIT Bahasa Melayu. Kita pergi kepada rasional inovasi. Inovasi ini dicipta berdasarkan pemerhatian bahawa murid sering mengantuk dan kurang fokus semasa PDP, berborak bersama rakan, tidak menyiapkan latihan dan tidak menghantar latihan untuk disemak oleh guru serta jawapan ringkas dan tidak lengkap. Oleh itu, saya menghasilkan satu panduan mudah berbentuk akronim dan kad bercetak yang membantu murid membina jawapan secara langkah demi langkah. Kita lihat kepada inovasi yang dibangunkan. Inovasi ini menggunakan akronim situasi yang mengandungi 7 langkah penting dalam pembinaan jawapan KBIT. Setiap huruf mewakili komponen yang perlu dimasukkan oleh murid semasa menjawab soalan, iaitu S situasi, I impak, T tindakan, U unsur nilai, A alternatif, S sokongan, I implikasi. Bagi memudahkan pelaksanaan, saya menghasilkan BBM berbentuk kad bercetak 7 langkah yang berfungsi sebagai panduan visual. Murid hanya perlu mengikuti urutan pada kad untuk menghasilkan jawapan yang lengkap dan tersusun. Ini digunakan untuk aktiviti dalam kumpulan. Saya juga mencetak situasi dalam bentuk lembaran. Murid boleh menggunakannya secara individu dan boleh ditampal dalam buku latihan. Kita lihat kepada impak inovasi. Pelaksanaan inovasi ini menunjukkan perubahan yang positif dalam kalangan murid. Mereka lebih mudah mengembangkan idea dan menghasilkan jawapan yang lengkap. Selain itu, murid lebih yakin untuk menjawab soalan KBIT kerana mempunyai panduan yang jelas. Guru juga dapat membimbing murid dengan lebih berkesan melalui satu kaedah yang standard dan mudah diaplikasikan. Seterusnya adalah potensi commercial line. Inovasi situasi ini mempunyai potensi untuk diperluaskan penggunaannya melalui penghasilan kit, pembelajaran, modul bercetak dan e-modul interaktif. Selain itu, inovasi ini boleh dikongsikan melalui bengkel dan latihan profesional kepada guru-guru bahasa Melayu. Dengan kos yang rendah dan penggunaan yang mudah, situasi berpotensi menjadi bahan sokongan pembelajaran yang boleh dimanfaatkan secara meluas. Di sini saya ada lampirkan penggunaan inovasi semasa PDPC. Sebagai rumusan, inovasi situasi berjaya membantu murid menjawab soalan KBIT secara sistematik melalui 7 langkah yang mudah diingat, manakala penggunaan kad bercetak menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan berkesan. Sekian, terima kasih.